Ustaz ingat kalau kita tarah ustaz bukan keluarkan hukum. Faham? Ustaz baca kitab-kitab Arab yang orang kampung tak faham, baca tolong sampaikan pada orang kampung. Bukan mu buat keluar hukum. Tapi ustaz ni ramai bengong, dia ingat dia yang keluarkan hukum. Lepas tu satu jawapan, satu soalan, 10 ustaz, 10 hukum keluar. Masing-masing keluar pendapat sendiri. Betul tak? Yang jadi mangsa orang kampung. Pening habis. Tak ikut tertib. Dia kata rasa talika je ada gambar binatang, gambar lembu, gambar itik. Jadi dia tak puas hati lah. Kenapa kita tak amalkan hadis-hadis yang larang gambar tadi? Baik. Dalam masalah gambar, ulama-ulama memberi pandangan-pandangan. Sebab itulah kita ini tak boleh ikut sunnah saja. Punah kita. Faham tak? Kalau ikut sunnah saja punah kita. Mana nak pakai Quran hadis saja punah. Kita nak ambil ganti tempat ulama. Hak ulama terang kita tak mau pakai. Kita nak jadi ulama, menusabah tak? Menusabah tak? Zaman Tok Kenali, minta maaf lah orang Kelantan. Tok Kenali ni tahun 20-an. Tahun 20-an lah, zaman Mbah Merah. Dia cerita di Mekah dia mengaji dengan Syekh Ahmad Patani. Dia kata zaman aku di Mekah ni, orang yang tak laki duduk mengaji kitab turah dengan ulama-ulama, hak 25 tahun mengaji, dia panggil budak-budak. Faham tak? Zaman Tok Kenali. Bukan kelas Tok Guru, panggil budak-budak. Hak mengaji 25 tahun. Bayangkan kita ni baru 4 tahun BA Honor UKM sudah tak mau ikut mazhab. Dok ke mabuk ketung. Faham tak lagi? Leha berat ni. Nak pakai Quran hadis sajalah. Kita nak terberak dengar. Dulu kita percaya juga. Kita tak boleh ikut ulama-ulama. Kita terus Quran hadis. Kita orang betul sungguh. Memang betul pasal aku bodoh kat dulu. Bila kita mengaji lah, memang wajib kena ikut ulama. Tak boleh pergi Quran hadis. Faham tak lagi? Sahabat Nabi ni cakap Arab ke cakap Melayu? Cik jawab. Cakap Arab. Orang Arab ke orang teriang sahabat Nabi? Orang Arab. 120,000 orang sahabat Nabi. Faham? Cakap Arab, duduk dengan Nabi, bergaul dengan Nabi. Faham tak ke? Orang Arab, darah Arab, tok Arab, bini Arab, cucu Arab. Hanya 18 orang reti tafsir Quran. Faham tak? Faham tak? Kita duduk meluh. Faham tak? Mak Melayu, Pok Melayu, Tok Kim Melayu, mudah lupa. Faham tak? Nak tafsir Quran. Faham? Tak mau pakai penafsiran ulama. Ini salah. Jadi kita nak rayak lah betul-betul. Masalah tadi, apa benda ni? Mana ni? Masalah gambar tadi di tadika ulama jawab dah. Yang diharamkan ialah gambar-gambar bernyawa yang menjadi pujaan-pujaan di rumah atau sembahan atau perhiasan untuk mencantikkan rumah. Faham lagi? Adapun gambar-gambar kerana maslahat diharukan pada syarak. Yang kata haru ini ulama-ulama besar. Nampak lagi? Kita mari ni ustaz pun dok apa pun dok nak kata tak boleh pakai ulama, nak terus pakai dalil larangan hadis. Adakah kita lebih beramal dengan hadis atau ulama? Cik jawab. Kita nak tolak ulama tak apa. Kenapa ulama mengharukan gambar-gambar di tadika? Sedangkan Hanafi kata haram. Jadi mung yang reti hadis, ulama tak reti. Mung lebih reti hadis daripada ulama. Betul tak? Ada. Bila ulama kata boleh, tak usah cakap banyak ah. Buang masa, faham lagi? Mu tak ada dengan otak mu. Nah, pendrive mu kecil 32 meg. Mu nak masuk 3.8 gig dalam. Pecah lah jadi hang gila babi. Faham? Kita tak boleh main tebang gini-gini. Faham? Banyak sangat sembang lebih lagu ni. Dia kata apa kita nak ikut ulama? Kita ikut hadis terus Faham? Ada tak cakap gini? Ada orang ni mabuk. Soalan dia mudah aja. Mu dengan Imam Bukhari mana reti hadis? Itu soalan. Mu dengan Imam Muslim siapa faham hadis? Dia kata saya lah. Takak pun tanya orang mutang. Betul tak? Dia jawab Imam Bukhari lah. Kenapa Imam Bukhari? Taklid mazhab Syafi'i dalam bab fiqh. Itu soalan dia. Faham? Adakah Imam Bukhari ni bodoh? Faham? Kenapa Imam Bukhari fiqh bermazhab Syafi'i? Jawablah. Yang mu kata terus tak boleh pakai ulama, kena pakai hadis. Dah hadis mu ikut Imam Bukhari ya? Betul tak? Dah kenapa Imam Bukhari ikut mazhab Syafi'i? Jawablah pada. Faham lagi? Kerana Imam Bukhari hanya dia ni ulama hadis. Mereka tidak ada autoriti mengeluarkan hukum. Faham lagi? Sebab tu dia ikut pandangan fiqh mazhab Syafi'i. Kita mari ni baru belajar universiti Islam Gombok, bab hadis tak mau ikut ulama mazhab. Dok ke mabuk ketung campur dengan tiap ayam guna. Faham lagi? Ini masalah. Patut habis nak marah korang tahlil marah, talqin marah, baca sadina marah, baca nak kunut subuh marah. Kita belajar belaka dah. Kitab Wahabi ke kitab Ahli Sunnah ke? Habis kita tengok belaka dah. Boleh buat dah solution. Faham?
Kita orang Wahabi kita mengaji, kita Azibah mengaji, kita Fatwa Usaimin kita baca belaka. Boleh tahu dah hak mana pandangan yang tak boleh dipakai. Faham? Bukan kita nak masuk belah mana-mana, pelik-pelik lah ni. Jadi dalam mu tengok dalam Kamus Marbawi depan sekali, Syekh Idris Al-Marbawi disebut dalam itu hadis-hadis tentang haram tentang gambar. Kemudian yang diharuskan gambar untuk mengajar kanak-kanak. Gambar yang letak di hospital-hospital, di pameran-pameran untuk orang tengok kesihatan, untuk orang belajar. Bubuh gambar tepi jalan, gambar trafik buat gini supaya orang tidak pandu laju. Faham? Semua ni harus pada syarak. Nampak lagi? Siapakah Syekh Idris Marbawi? Balik Google. Faham lagi? Dia ni orang Lubuk Merbau. Lahir di Lubuk Merbau. Kita nak pergi ke Great daripada Ipoh, kanan Kuala Kangsar, kiri Lubuk Merbau. Faham? Dia mengaji di Mekah daripada umur 5 tahun. Lama mana dia talaki? 59 tahun. Akhirnya menjadi ulama besar di Mesir. Diakui oleh ulama Mesir sebagai ulama besar. Faham? Oleh kerana negara Malaysia baru terkejut, ada seorang ulama besar, rupanya orang Malaysia duduk di Mesir, panggil balik ke tanah air nak beri gelaran tokoh. Apa benda ni? Allah, lebih lupa dah kita. Tokoh Ma'al Hijrah. Faham lagi? Ni lah Imam Idris Al-Marbawi. Dia fatwa dah, hukumnya adalah harus gambar-gambar letak dalam buku-buku untuk pengenalan budak-budak derah belajar di tadika. Nah, tulis ayam, gambar ayam. Nampak? B apa? B beruk. Lukis gambar beruk. Beruk. Budak-budak suka belajar. Faham? Dibolehkan syarak. Kita tak usah cakap banyak Ustaz ingat kalau kita tarah ustaz, bukan keluarkan hukum. Faham? Ustaz baca kitab-kitab Arab yang orang kampung tak faham, baca tolong sampaikan pada orang kampung. Bukan mu buat keluar hukum. Tapi ustaz ni ramai bengong, dia ingat dia yang keluarkan hukum. Lepas tu satu jawapan, satu soalan, 10 ustaz, 10 hukum keluar. Masing-masing keluar pendapat sendiri. Betul tak? Yang jadi mangsa orang kampung. Pening habis. Tak ikut tertib.